Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Profesor Madya Muhammad Jasmi bin Abdul Rahman dan yang dikasihi rakan-rakan seperjuangan sekalian. InsyaAllah hari ini kami daripada Kumpulan 4 akan membentangkan berkenaan dengan promosi Fakulti Pendidikan UKM. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang, iaitu saya Muhammad Hafiz bin Lutfi, Nur Faridatul Hidayah binti Razif, Dayangku Nurul Husna binti Awang Suhaimi, Zalila Atifah binti Sahni, Nabila binti Muhammad Saidin dan Surita Aida binti Muhammad Sidi. Sejarah Fakulti Pendidikan. Sejarah awal penubuhan UKM. Perjuangan penubuhan universiti. Perkembangan kampus UKM. Perkembangan UKM. Akhirnya, pada 26 Januari 2012, status autonomi telah diberikan kepada UKM. Teras watan UKM yang terdiri daripada moto, misi, falsafah, matlamat pendidikan, visi dan nilai teras UKM. Seterusnya, universiti ini dipayungi oleh Chancellor UKM iaitu Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Struktur kepimpinan UKM terdiri daripada Naib Chancellor, Lembaga Pengarah Universiti dan dibantu barisan kepimpinan yang lain. Di UKM ada menawarkan 13 kursus prasiswazah bagi lepasan STPM dan setaraf dengannya. Antara kursus-kursus yang ditawarkan ialah pendidikan bahasa dan khas, pendidikan kesejahteraan untuk fakulti pendidikan. Bagi fakulti pengajian Islam, terdapat kursus teologi dan falsafah dan lain-lain. Senarai kursus pascasiswazah yang ditawarkan oleh UKM. Berikut merupakan senarai fakulti bagi sarjana, antaranya Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Pendidikan, Kejuruteraan dan Alam Bina, Undang-Undang dan lain-lain lagi. Bagi Doktor Falsafah pula, berikut merupakan senarai fakulti yang ditawarkan. Arus perdana ni dia membolehkan seseorang pelajar tu daftar secara walk-in di kampus UKM lah. Lepas tu dia memberi pengalaman lah kepada pelajar tu untuk rasa berada di universiti biar sama dengan pelajar lain juga. Lepas tu pelajar ni juga dia dapat kelayakan menyertai program mobiliti antarabangsa lah, sama ada kemudahan di dalam kampus ataupun di luar kampus. Okey, ciri-ciri utama program arus perdana UKM SHIP ni, status pelajar tu mesti daftar sebagai pelajar sepenuh masa lah di UKM. Lepas tu dia mestilah mengikuti kuliah dan aktiviti kampus induk di UKM lah. Okey, pelajar ni dia layak menyertai program pertukaran ataupun mobility global orang panggil. Okey, lepas tu keistimewaan untuk kemasukan ni, proses pendaftaran dia smooth je, senang je, maknanya direct terus intake UKM SHIP, terus boleh masuk. Okey, seterusnya kelebihan berbanding program flex. Okey, berbeza dengan program flexible education tu yang dinamakan juga sebagai flex. Okey, ataupun separuh masa kita panggil. Okey, kelas ni setiap hujung minggu, ataupun kelas ni boleh diambil
secara PJJ lah. PJJ tu pengajian jarak jauh. Okey. Jadi komitmen sepenuh masa memang sangat-sangat diperlukan lah. Okey. Dan last sekali dia memberi, ini adalah laluan alternatif, laluan yang singkat untuk pelajar tu, sama ada dia dah terlepas UPU tu, jadi dia boleh daftar melalui UKM Sheet. InsyaAllah kita terima secara konvensional sepenuhnya lah. Jadi kita nilai juga beberapa part yang membolehkan, tapis lah, kita tapis yang membolehkan pelajar itu diterima. Seterusnya, fasiliti Fakulti Pendidikan UKM. Fakulti ini menawarkan kemudahan yang lengkap untuk memastikan pengalaman pembelajaran yang berkualiti dan memenuhi keperluan pendidikan abad ke-21. Antara fasiliti yang disediakan ialah nombor 1, bilik kuliah dan dewan kuliah moden. Bilik kuliah dilengkapi dengan projektor multimedia, sistem audio visual, capaian internet dan kemudahan pembelajaran digital yang menyokong kaedah pengajaran interaktif. Kedua, makmal komputer dan teknologi pendidikan. Makmal komputer menyediakan kemudahan perisian pendidikan, pembangunan bahan pengajaran digital, analisis data pendidikan dan pembelajaran berasaskan teknologi. Yang ketiga, makmal pengajaran dan pembelajaran. Makmal khas digunakan untuk latihan amali, simulasi pengajaran serta pembangunan kemahiran pedagogi dalam kalangan guru pelatih. Yang keempat, pusat sumber dan ruang pembelajaran. Pelajar mempunyai akses kepada bahan rujukan akademik, jurnal penyelidikan, tesis dan sumber digital yang membantu proses pembelajaran dan penyelidikan. Yang kelima, bilik seminar dan bilik perbincangan. Kemudahan ini digunakan untuk pembentangan akademik, bengkel, diskusi ilmiah dan aktiviti penyelidikan secara berkumpulan. Keenam, kemudahan penyelidikan. Fakulti ini menyediakan ruang penyelidikan, kemudahan analisis data serta sokongan kepada pelajar pasca siswaza dan pensyarah dalam menjalankan kajian penyelidikan. Yang ketujuh, akses internet dan pembelajaran digital. Seluruh kawasan fakulti dilengkapi dengan kemudahan internet tanpa wayar yang membolehkan pelajar mengakses platform pembelajaran dan sumber akademik secara dalam talian. Seterusnya, yuran pengajian. Poster ini menunjukkan maklumat yuran pengajian bagi program Prasiswaza Pendidikan dengan kepujian di Universiti Kebangsaan Malaysia. Jumlah keseluruhan yuran pengajian adalah sebanyak RM20,000 untuk tempoh 8 semester atau 4 tahun pengajian. Apa yang menariknya adalah UKM menawarkan struktur pembayaran yang fleksibel dan tidak membebankan pelajar. Hal ini kerana pelajar tidak perlu menjelaskan keseluruhan bayaran sekaligus kerana pembayaran boleh dibuat secara berperingkat-peringkat. Sekurang-kurangnya 40% perlu dibayar pada awal semester dan bakinya boleh dibayar kemudian. Ini memberi ruang kepada pelajar dan keluarga untuk merancang kewangan dengan lebih baik. Yang terakhir sekali adalah yuran pengajian untuk program Pasca Siswaza iaitu Sarjana Pendidikan. Terdapat pelbagai Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Azizatul Izzah binti Azizi. Pada masa ini, saya merupakan seorang guru yang sedang melanjutkan pengajian secara separuh masa iaitu part-time di Universiti Kebangsaan Malaysia. Sebagai pelajar separuh masa, saya perlu membahagikan masa dengan sebaik mungkin antara komitmen kerjaya dan pengajian. Walaupun cabaran mengurus masa agak besar, peluang untuk menimba ilmu dan meningkatkan profesionalisme dalam bidang pendidikan menjadi motivasi utama saya untuk terus berjaya dalam pengajian. Fakulti Pendidikan UKM menyediakan pelbagai kemudahan dan fasiliti yang membantu proses pembelajaran pelajar. Antaranya ialah bilik kuliah yang selesa dan dilengkapi dengan teknologi pengajaran moden seperti projektor serta capaian internet. Di samping itu, pelajar juga turut mendapat kemudahan daripada perpustakaan yang lengkap dengan pelbagai bahan rujukan, jurnal akademik dan sumber digital yang boleh diakses untuk tujuan pembelajaran dan penyelidikan. Ruang perbincangan dan berkumpulan turut disediakan bagi memudahkan pelajar menjalankan aktiviti kolaboratif dan menyiapkan tugasan bersama rakan-rakan. Kemudahan lain seperti kafeteria, surau, kawasan parkir serta persekitaran kampus yang kondusif turut menyumbang kepada keselesaan warga kampus. Semua kemudahan ini membantu mewujudkan suasana pembelajaran yang positif dan menyokong perkembangan akademik pelajar.
Sebagai pelajar part-time di Fakulti Pendidikan UKM, saya berharap dapat memanfaatkan sepenuhnya ilmu dan pengalaman yang diperolehi untuk meningkatkan kualiti pengajaran serta memberi sumbangan yang lebih bermakna dalam bidang pendidikan pada masa hadapan. Sekian, terima kasih. Saya merupakan pelajar dari Universiti Kebangsaan Malaysia dalam Fakulti Ekonomi dan Perniagaan. Pengalaman saya sebagai pelajar penuh masa di UKM, UKM mempunyai banyak kemudahan yang disediakan kepada para pelajar. Contohnya PPSL, perpustakaan di sana terdapat banyak bahan rujukan dan bahan ilmiah yang mudah untuk didapati, dan di PPSL juga mempunyai suasana yang sangat kondusif untuk membuat ulang kaji, membuat kerja kumpulan. Dan di sana saya juga bersama rakan-rakan saya sediata untuk membuat perbincangan, dan selain itu di UKM juga mempunyai kursus citra, dan pelajar boleh menjungkir bakat melalui kursus-kursus citra yang disediakan dari segi kebudayaan, dari segi sukan, dan juga di UKM dapat Pusanika yang menyediakan pusat-pusat untuk kita membuat perkhidmatan seperti mencetak bahan-bahan untuk kelas dan untuk membuat baik boleh repair laptop sekiranya ada masalah. Di sana juga ada menyediakan tempat makan untuk pelajar, dan juga di UKM terdapat bas yang disediakan untuk pelajar untuk pergi ke kelas-kelas dan sangat mudah. Dan saya memang mempunyai banyak kemudahan untuk belajar. Jadi marilah kita sama-sama masuk ke UKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Suhaila Al-Qari. Saya merupakan salah satu alumni Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya merupakan alumni daripada Fakulti Pengajian Islam, kos Usuluddin Falsafah pada tahun 2018 dan telah bergraduasi pada tahun 2021. Bila pertama kali menjejakkan kaki di UKM, saya amat bersyukur, amat berbangga kerana saya telah ditempatkan, diberi peluang untuk berada di UKM. Pengalaman tahun pertama saya berada di UKM, saya rasa sangat teruja, sangat berkobar-kobar untuk belajar, sebab saya tahu UKM ini merupakan antara universiti yang terbaik di Malaysia, universiti awam yang sangat terkenal. Dan juga saya tahu UKM juga mempunyai tenaga pengajar ataupun pensyarah-pensyarah yang sangat hebat, berdedikasi dan juga sangat-sangat tinggi. Jadi saya dengan rasa rendah hati teruja untuk belajar bersama mereka. Ini saya juga telah mempunyai hasrat untuk sambung di PLI ataupun Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah juga di UKM. Saya telah sambung di PLI ini pada tahun 2022 dan telah bergraduasi pada tahun 2023. Walaupun semasa di PLI itu pada SEM 1 dia belajar secara atas talian saja, saya diberi peluang SEM kedua, kita belajar bersemuka dengan pensyarah-pensyarah yang hebat. Pensyarah-pensyarah pun sangat memberikan respon positif terhadap di PLI ini. Itu sahaja daripada saya. Saya rasa UKM adalah pilihan yang terbaik untuk sesiapa yang ingin melanjutkan pelajaran, kerana saya rasa UKM adalah salah satu universiti yang sangat hebat, sangat best, dan dengan pensyarah-pensyarah yang sangat hebat. Nama saya Najuriana Binti Nazri, merupakan seorang bekas pelajar di PLI di Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya ingin menceritakan sedikit sebanyak pengalaman saya berada di UKM. Sepanjang pengajian, saya amat menghargai sistem pembelajaran yang fleksibel yang disediakan oleh UKM. Kelas dijalankan semasa cuti sekolah dan turut dilaksanakan secara dalam talian, menjadikan ia sangat sesuai untuk pelajar yang seperti saya yang sedang bekerja. Kemudahan ini boleh membantu saya dalam mengurus masa dengan baik serta menyimbangkan komitmen antara kerjaya dan pengajian tanpa menjejaskan kedua-duanya. Selain itu, tenaga pengajar yang terlibat juga sangat berpengalaman dan mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang masing-masing. Mereka sentiasa memberikan bimbingan serta sokongan dengan keperluan semasa dalam dunia pendidikan lah.
pendidikan pengajaran yang profesional dan mesra pelajar membantu saya memahami kandungan kursus yang lebih berkesan serta meningkatkan keyakinan saya sebagai seorang pendidik. Secara keseluruhannya, pengalaman mengikuti pengajian di PLI di UKM ini merupakan satu pengalaman yang sangat bermakna dan memberikan impak yang positif terhadap perkembangan profesional serta kerjaya saya. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Harunisa. I was an exchange student or mobility student from Indonesia, especially from Universitas Muhammadiyah Yogyakarta in 2020. So at the time I took Dakwah and Leadership Studies at Islamic Studies Faculty for about 1 semester. And actually, qadarullah, at the time I just attended the class face to face for about only 1 month because at the time terjadi COVID-19 pandemic in all over the world and also in Malaysia as well. So some of my friends had to come back to Indonesia, but me and some other of my friends choose to stay at UKM at Malaysia because we wanted to finish our studies. And alhamdulillah, I finished the studies very well, and I'm very satisfied about that. And actually, besides the support of my families, I think I was fully supported from all of my Malaysian friends, and then the lecturers, and even the Malaysian government itself. So actually, if I had a chance to continue my studies there in Malaysia, I think I will choose UKM again. Okay, maybe that's all from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih semua. Jom kita masuk UKM.